Jadi boleh doakan di mana sahaja, tidak semestinya pergi ke kubur. Jadi boleh juga, contohnya seorang tu bila menziarahi kubur, dia bercakap dengan ahli kubur. Sama ada Allah SWT nak sampaikan apa yang dia cakap tu ataupun tidak, itu adalah rahsia Allah SWT. Apapun dalam Al-Quran, Allah SWT ada kata yang Nabi SAW tidak mampu untuk menyampaikan apa yang dicakap tu melainkan dengan kuasa Allah sahaja. Nabi sendiri pun tak mampu nak menyampaikan apa yang dicakap tu kepada ahli kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak mampu mendengarkan apa yang kamu cakap tu kepada orang yang sudah di dalam kubur. Jadi begitu juga dengan kita bila kita menziarahi kubur ibu bapa ataupun saudara mara kita, yang sepatutnya apa yang kita buat adalah selain daripada kita memberi salam, kalau kita bercakap-cakap dengan dia pun itulah sahaja yang kita boleh buat. Kalau kita kata nak mendoakan ahli kubur, sebenarnya doakan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah satu sunnah Nabi SAW, dan juga diajarkan dalam Al-Quran, dilakukan di mana-mana sahaja. Sama ada kita berada di rumah, kita berada di dalam solat, kita berada di luar solat, di mana sahaja kita doakanlah. Orang yang saleh adalah orang yang mendoakan ibu bapa dia. Dalam hadis Nabi SAW yang jelas sebut ada 3 amalan anak Adam yang tidak terputus selepas pada kematian dia. Antaranya adalah doa anak yang saleh. Jadi boleh doakan di mana sahaja, tidak semestinya pergi ke kubur.